Macam ni pun boleh? Betul. Tengok. Ni, mak. Dia. Malaysia boleh kan? Macam-macam pun boleh lah tu. Ni menunjukkan betapa efisiennya Jabatan Pendaftaran Negara buat kerja. Lah, agak-agak lah efisien pun. Apply pagi, petang dah boleh dapat my card. Ui, gila lah. Itulah korang. Percaya sangatlah dengan paper tu. Ini cerita betul tau tak? Cerita betul ni. Aku ingat kan, BN dah terdesak ke apa? Babe, kalau ya pun nak dapatkan undi lah kan, tak payahlah senang-senang nak bagikan kerakyatan Malaysia pada orang luar. Kan? Ni 4 jam je apply, dah boleh dapat. Macam tu je. Apa ni? Inilah maksudnya Barisan Nasional lapang undi. Kita kena tolak Barisan Nasional. Itulah. Tak sup sangat dengan apa tu? Harakah tu Apa pun tak boleh percaya. Kalaulah berita ni tak betul, takkan dah boleh keluar paper. Fahamlah sikit. Babe, kau ingat harakan ni sama ke macam surat khabar kerajaan kau ni? Putar belik fakta. Ni, korang tahu tak? Apa Mismah dah duduk kat Malaysia ni 29 tahun. Dah bertaraf PR pun. Tahu tak PR apa? Permanent resident. Pemaustahan tetap tu. So, diorang pergi JPN teruslah dapat IC biru. Tak salah kan? Dah 29 tahun diorang apply. Bukan baru semalam. Alah, iya ke? Ini semua kerja BN lah. Aku tanya BN punya kerja ni. Kau tahu apa hal? Sebab apa? Sebab pilihan raya nak dekat. Apa lagi bro? Projek lah, projek. Mana ada menipu? Benda ni betul lah. Kalau kau nak percaya, kau percaya seseorang. Aku tak percaya. Aku lagi tak percaya lah. Memang aku tak percaya. Tapi kalau DAP cakap, wah percaya lu. Dah lah korang ni tak nak percaya, sudah lah. Ni apa pasal bising-bising ni, Gaduh pasal apa? Janganlah. Bukan gaduh lah. Kita orang cuma beza fahaman politik je. Perbezaan kefahaman politik boleh menyebabkan perang. Perang pula. Kita bukan berperang lah. Kita berbincang, berdebat untuk mencari satu ketelusan. Ni, kau tengok. Ada pula berita yang kata tentera dikerah untuk tolong pangkat undi orang lain. Ini apa cerita ni? Telus ke kerajaan buat ni? Telus ke kerajaan buat macam ni? Dola, mana kau tahu tentera tu nak pangkal BN? Tentang dong pangkal tu KR ke, DAP ke? Ni satu lagi. Ni aku tak faham betul lah dengan kerajaan BN ni. Yang diorang sibuk-sibuk sangat nak cap jari pendatang asing ni kenapa? Sibuk dengan sistem bionik diorang tu. Bionik? Sorry. Biometrik. Aduh, tak lagi sebut nak sebut. Dah. Ni. Pilihan raya pun nak pakai biometrik juga. Nanti masa pilihan raya, dia pakai cap jari pendatang tu untuk jadi pengundi. Cuba jawab. Jawab lah. Korang ni kan otak macam letak dekat lutut. Berapa ramai kan pendatang asing datang kat Malaysia ni yang buat angkara. Berapa banyak lagi kes pembunuhan yang tak selesai oleh pendatang asing semua ni. Tu betul. Bila kita ada cap jari, ada apa benda tu, biometrik tu, kan? Senanglah kita nak tahu siapa yang buat salah. Penjenayah pun senang kita nak tangkap. Tu pun kau tak boleh fikir ke? Yelah. Dah banyak sangat makan apa, nasi kangkang pembangkang tu kan? Macam ni lah cerita. Mana ada lah makan nasi ayam. Masalahnya, dekat dalam surat khabar ni, tak ada pun cerita pasal jenayah ke, pasal salah ke. Semuanya tuduh kerajaan nak salah gunakan cap jari tu. Ni. Biar
Kau asyik baca paper tu je, paper yang mengarut tu. Kau bacanya, surat khabarnya. Ni semua betul dalam ni. Baca. Tak nak lah, paper lain tak best. Lain paper tak ada cerita. Yang ada fakta, fakta, fakta. Bosan dah baca. Macam buku tadika. Abang, kalau dah tahu bosan, yang abang pergi percaya bulat-bulat apa cerita fitnah, pembangkang tu buat apa? Mereka tu memang pandai buat cerita, buat fitnah. Ya. Betul juga ni. Aku ingat lepas ni kita sama-sama kita pergi tengok sembang rakyat kedai 1 Malaysia tu. Betul ke sembang rakyat tu tak menipu? Babe, tak tahu kesiannya. Politik kat Malaysia ni dah memang sah-sah dah macam satu bentuk hiburan. Kalau dah nama ni hiburan, kan, dia mesti kena ada gosip. Barulah hangit. Gosip-gosip juga. Gosip tu memanglah best kan nak dengar kan. Tapi kalau awak tu pandai, mestilah bijak menilai. Ni Cik Bila ni tengah nak menilai ni. Menilai apa tu? Tak ada ni. Tengah duk fikir ni. Apa ni pasal klip video ni? Ni mana satu nak like, mana satu nak dislike ni? Klip video ni lah. Ni. Ni. Klip video ni lah. Ni songkok ni kasih betul dulu ya. Tajuk video ni Miss Mah. Silap sebut sikit je, dia dah jadi miss call. Manalah ada orang nak like video-video ni. Banyak dislike confirm punya lah. Alah. Kalau Miss Call okey lah juga. Tapi kalau Miss China Doll, China Doll tak apa but not Mr. Doll. Because I'm Mr. Dollar.